Benda lah ambil Vario 125 ni. Vario 125 ni dah lah ada macam-macam masalah. Antaranya adalah meter dia. Meter dia ni selalu problem. Ada sensor yang tak, orang kata tak function juga. Lagi satu, meter dia ni pun kadang-kadang ada benda yang sepatut menyala, dia tak nak menyala. Lepas tu ada benda yang tak patutnya menyala, dia menyala kan. Ada juga yang simbol-simbol yang sepatutnya elok je motor tu, tapi simbol tu menyala. Yang kedua adalah dia punya enjin susah nak start. Kalau pagi-pagi ke ataupun korang dah lepas kan, ride ke kan, bawa motor, korang tutup enjin kejap, lepas tu kau nak start balik, susah sikit nak hidup. And then yang terakhir adalah ni dia. Body part dekat depan dia ni problem tau. Sebab apa? Kadang-kadang kan dia akan ada satu bunyi yang bunyi crack sikit lah. So sampai tahap satu masanya dia akan ada bunyi. Sebab apa kau dengar ni? Tak mampat. Dia kosong sahaja. So korang untuk owner-owner Vario 125 ni, cuba korang komen sikit dekat bawah macam mana pengalaman korang menunggang dan bawa motor Vario 125 ni. And then lagi satu, yang mana yang berminat dengan Vario 125 ni, korang tekan je apply now dekat bawah kan. Sebab apa? Ada manis-manis menanti anda. So jumpa lagi di next video. Bye bye.